Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamin bin Syahrubuddin dari jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Rendah, Major Pendidikan Islam. InsyaAllah hari ini saya bersama Puan Siti Roziah binti Umar, seorang guru yang sedang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Kuala Nerang, Kedah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya akan berbincang dan berdialog bersama Puan Roziah berkenaan kepentingan strategi pedagogi dalam memupuk persekitaran pembelajaran inklusif dalam masyarakat majmuk. Dalam konteks sekolah-sekolah di Malaysia, pedagogi dalam pendidikan multikultural adalah aspek yang penting untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan harmonis. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian yang kaya dengan populasi yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik seperti Melayu, Cina, India dan masyarakat orang asli bersama-sama dengan kumpulan minoriti budaya yang lain. Kepelbagaian ini tercermin dalam sistem pendidikan di mana pelajar dari latar belakang budaya, linguistik dan agama yang berbeza wujud dalam angka kerja pendidikan yang sama. Oleh itu, memahami dan menangani keperluan unik setiap pelajar sambil mempromosikan rasa hormat dan pemahaman bersama menjadi sangat penting. Jadi persoalan saya kepada Puan, apakah tujuan strategi pedagogi yang digunakan dalam pendidikan di negara kita ini? Okey, baik. Terima kasih. Okey, sebenarnya tujuan strategi pedagogi yang digunakan dalam pendidikan multicultural adalah untuk membangunkan pemikiran yang kritis, toleransi dan empati dalam kalangan pelajar. Seterusnya, ia juga dapat mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang global. Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan Puan itu. Soalan kedua saya, apakah peranan pedagogi dalam pendidikan multikultural dan apakah tindakan seorang guru dalam peranan ini? Mohon penjelasan dari Puan. Okey, baik. Sebenarnya peranan pedagogi dalam pendidikan multicultural adalah untuk merapatkan jurang, pemahaman dan mewujudkan persekitaran yang penuh dengan rasa hormat dan bekerjasama. Jadi, guru mereka perlu mengamalkan kaedah pengajaran yang responsif terhadap budaya dan inklusif. Ini maksud saya adalah dalam mengenali dan menyesuaikan dengan gaya pembelajaran, bahasa dan tradisi pelajar yang berbeza. Oleh itu, dengan cara ini, kami sebagai pendidik dapat mewujudkan suasana didik darjah yang meraihkan kepelbagaian dan membolehkan pelajar kita untuk saling berhubung dan belajar antara satu sama lain. Selain itu, pendekatan ini juga boleh menggalakkan pembangunan identiti kolektif di mana pelajar kita dapat mempelajari nilai-nilai perpaduan dan kepelbagaian yang sangat penting dalam konteks Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih Puan di atas jawapan yang bernas ini. Jadi peranan ini sangatlah penting bagi melancarkan sistem bilik darjah dengan lebih baik. Dalam konteks pendidikan multikultural di Malaysia, strategi pedagogi perlu direka dengan teliti untuk menangani keperluan pelajar yang pelbagai, termasuk latar belakang etnik, budaya dan linguistik yang berbeza. Pendapat yang jelas mengenai isu ini adalah bahawa pengajaran yang inklusif dan responsif terhadap budaya adalah sangat penting untuk memupuk perpaduan, rasa hormat dan keharmonian sosial. Sekolah-sekolah di Malaysia dan dengan kepelbagaian yang kaya perlu mengadaptasi kaedah
pedagogi yang mempromosikan pemahaman bersama dan menyesuaikan diri dengan gaya pembelajaran dan perspektif unik setiap pelajar. Jadi persoalan saya seterusnya, adakah pedagogi yang responsif amat penting dalam konteks ini? Dan apakah peranan guru dalam mengamalkan konteks ini? Mohon penjelasan dari Puan. Okey, sebenarnya pengalaman pedagogi yang responsif terhadap budaya sangat penting dalam konteks ini, di mana guru perlu mengintegrasikan bahan-bahan, kandungan dan strategi pengajaran yang relevan dengan budaya yang mencerminkan latar belakang pelajar yang berbeza. Pendekatan ini dia mengiktiraf bahawa pelajar datang dari norma budaya dan pengalaman yang berbeza, di mana mereka boleh memberi kesan yang besar terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dengan memasukkan perspektif multicultural ke dalam kurikulum, kami sebagai pendidik dapat memastikan bahawa semua pelajar merasa dihargai dan diwakili, seterusnya mewujudkan rasa kepunyaan. Terima kasih atas jawapan ini, Puan. Jadi kita sudah tahu tentang pedagogi yang responsif. Jadi, apa pula pendapat Puan tentang pembelajaran kolaboratif? Apa yang perlu ditekankan, Puan? Okey, strategi pembelajaran kolaboratif ni sebenarnya kita memang perlu tekankan kerana memandangkan sifat bilik darjah yang multicultural di Malaysia, aktiviti kolaboratif, contoh yang saya berikan adalah seperti projek berkumpulan, perbincangan dan pelajaran rakan sebaya, di mana ia dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, berkongsi perspektif mereka dan belajar antara satu sama lain. Hal ini juga dapat mempromosikan integrasi sosial dan membantu pelajar kita dalam membangunkan empati serta toleransi terhadap perbezaan budaya. Lebih daripada itu, saya percaya ia juga dapat menggalakkan pembangunan kemahiran interpersonal, di mana ianya sangat penting untuk komunikasi yang berkesan dalam masyarakat yang pelbagai. Terima kasih kepada Puan Roziah atas pencerahan ini. Alhamdulillah, kita sudah tahu secara ringkas tentang pedagogi yang responsif dan pembelajaran kolaboratif ini. Jadi, adakah cabaran seorang guru dalam melaksanakan strategi Puan, soalan saya yang kelima, apakah cabaran seorang guru dalam melaksanakan strategi pedagogi ini? Mohon penjelasan dan pendapat dari Puan. Okey, baik. Sebenarnya cabaran tetap dalam pelaksanaan strategi pedagogi ini. Kami sebagai guru mungkin menghadapi kesukaran dalam menangani keperluan pelajar yang pelbagai, serta kami juga berkemungkinan menghadapi halangan di bahasa dan tahap kefahaman yang berbeza terhadap kurikulum. Walaupun dengan cabaran-cabaran ini, sistem pendidikan Malaysia sebenarnya perlu mengutamakan pedagogi multicultural, di mana ianya dapat membina masyarakat yang inklusif dan harmoni yang meraihkan kepelbagaian serta mempersiapkan pelajar kita untuk berjaya dalam dunia yang semakin global. Terima kasih atas jawapan Puan yang sangat baik ini. Alhamdulillah, kita berada di sesi terakhir dalam program ini. Sebelum sesi ini berakhir, saya ingin bertanya kepada Puan Roziah, apakah kesimpulan kepentingan strategi pedagogi dalam memupuk persekitaran pembelajaran inklusif dalam masyarakat majmuk? Mohon pencerahan dari Puan Roziah. Okey, baik. Secara keseluruhannya, strategi pedagogi sangat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif di bilik darjah yang multicultural ini. Okey, contohnya dengan mengamalkan pengajaran yang responsif terhadap budaya, pengajaran berbeza dan pembelajaran kolaboratif, kami sebagai pendidik dapat menangani berkesan keperluan budaya, linguistik dan sosial pelajar kami. Strategi-strategi sebenarnya dapat membantu dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran di mana pelajar kita akan merasa lebih dihargai,
dihormati dan sekaligus terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa ia juga dapat menggalakkan integrasi sosial seperti empati dan saling hormat yang amat penting dalam masyarakat yang pelbagai di Malaysia ni. Dan sebenarnya kurikulum KSSR dan KSSM menyediakan asas yang kukuh untuk pendidikan inklusif di Malaysia. Hal ini kerana ia dapat menggalakkan pengintegrasian perspektif budaya dan pembangunan kemahiran yang diperlukan untuk kejayaan dalam dunia yang global. Jadi kami sebagai pendidik harus terus mengamalkan strategi pedagogi dalam memastikan bahawa semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka dapat belajar, berkembang dan seterusnya berjaya dalam bilik darjah. Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Sangat baik jawapan puan. Kesimpulan yang sangat-sangat boleh kita ikuti, insya-Allah. Kan? Terima kasih kepada Puan Roziah di atas perkongsian ilmu dalam pembelajaran hari ini. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada buat kita pada masa hadapan, insya-Allah. Terima kasih puan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berjaya.